Suami buat dosa, isteri tidak tanggung. Tapi ada atau tidak keberkatan hidup rumah tangga dengan ada perbuatan dosa suami? Berkat memang tidak ada berkat. Barakah ni makna berkebajikan. Keluarga yang berkebajikan, suami isteri itu taat kepada Allah. Faham? Soalan seterusnya, adik minum susu kakak, apa kedudukan syarak abang ipar dengan adik? Tak apa, minum susu kakak, minum susu mahram tidak menjadikan hubungan apa-apa. Yang menjadikan hubungan, minum susu bukan mahram. Kita pergi minum susu orang lain, maka dia jadi mok susu kita. Kita minum susu mok kita, kita minum susu kakak mok kita, tak jadi apa. Faham? Macam suami dia pergi minum susu isteri dia. Banyak orang duk balok, dia kata jadi anak, jadi cerai ke mana tu? Dah mok kerja jabat, nak pergi pagi kerja, dia pong dulu, orang pong jual ikan. Dia bol dalam tu lah, dalam gelas. Bola peti. Suami balik tengah hari salah bahang. Nak pergi minum waktu. Tak banyak mana habis botol. Tak jadi anak susu. Faham? Sebab syarat anak susu ni mestilah laki-laki tu bukan suami kita. Faham? Kemudian laki tu mesti dah sampai 2 tahun. Dan laki kita ada orang laki dia dah sampai 2 tahun umur. Tak? Anak deraka tak sempat minta maaf dengan ibu telah meninggal dunia. Setelah insaf bagaimana cara beliau untuk menebus dosa terhadap ibu? Jawabnya, Nabi kata pada seorang perempuan, banyaklah kamu bersedekah untuk ibumu. Buat amal kebajikan. Sedekah niat pada hak mak kita. Buat sedekah hak. Sedekah. Ada piti sedekah. Ada kotik derma, derma. Ada rumah anak yatim, orang nak buat masjid. Tak, tanya orang. Hati niat. Mulut tak lapar tak apa. Niat tebus dosa. InsyaAllah Tuhan akan jadi ringan dan terbuka hati mak kita. Sebab hati ni bukan hak mak kita, hati kita bukan hak kita, hak Allah Ta'ala. Dan dia buka, bapak jahil mari mengaji, dan dia tutup tok iman jadi jahat.